Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Babul amali fil qira'ah. Bab berhubung dengan perbuatan pada bacaan. Jadi di dalam sembahyang ini ada bacaan-bacaan yang dibenarkan di dalam syarak ataupun di dalam agama. Dibenarkan, disuruh, diharuskan kita baca ketika kita sembahyang. Ada bacaan-bacaan di tempat yang tertentu tidak dibenarkan kita baca. Sebagai contohnya, salah satu daripada bacaan iaitu Fatihah. Fatihah ini tidak dibenarkan kita baca selain daripada qiyam. Maksudnya ketika rokok baca Fatihah, tidak baca Fatihah, sujud baca Fatihah, itu tidak disuruh di dalam agama. Kerana setiap bacaan di dalam sembahyang dia ada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi. Jadi maknanya sembahyang ini kita ambil daripada Nabi. Jadi segala perbuatan bacaan di dalam sembahyang mestilah apa yang telah disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi dikata di sini, haddatsani Yahya an Malik an Nafi' an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Talib anna Rasulullah SAW. Jadi dalam Imam Malik dengan sanadnya menyebut bahawa Rasulullah SAW telah menegah an lubsil qasiyyi wa tahattumiz zahabi, menegah daripada memakai kain sutra, pakaian yang digaris dengan sutra, yang dijahit dengan sutra. Sutra bagi orang lelaki tak boleh pakai. Begitu juga dengan sutra yang bercampur dengan kain lain ataupun di satu pakaian yang dijahit dengan benang sutra, tidak dibenarkan. Dan juga memakai cincin daripada emas, dan juga membaca Quran ketika rokok. Maknanya ketika rokok ini bukan sahaja surah Fatihah sahaja, apa-apa ayat dimakruhkan kita baca. Kerana rokok dan sujud tempat kita bertasbih. Kita menyampaikan, kita membaca tasbih-tasbih yang disebut oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi SAW. Nanti kita akan jumpalah apakah tasbih yang dibaca oleh Nabi ketika rokok dan juga ketika sujud. Maknanya dah rokok ni makruh kan. Kalau kita baca juga mana-mana ayat ataupun surah Fatihah di dalam ketika rokok dan sujud ini, dia tidak menyebabkan batal sembahyang, cuma makruh. Makruh juga sesuatu perbuatan yang ditegah di dalam agama. Selain daripada benda haram, makruh ditegah, sebaik-baiknya dihentikan. Benda yang disuruh bukan saja yang wajib, termasuklah perkara-perkara sunat. Wa haddatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim bin al-Haris at-Taimi an Abi Hazim at-Tamari an Bayadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas, dia keluar pergi bertemu dengan manusia, wa hum yusallun, hal keadaan manusia sedang sembahyang, orang ramai sedang sembahyang. Wa qad alat aswatuhum bil qiraah, tiba-tiba Rasulullah dengar mereka tinggi suara di dalam bacaan. Faqala, lalu Rasulullah kata, innal musalliya yunaji rabbahu, sesungguhnya orang yang sembahyang itu dia menghadap, bermunajat kepada Allah. Maknanya bila dia baca, dia bermunajat, dia berdoa. Sebab itu sembahyang di sudut lughahnya, ad-du'a'u adalah doa. Ketika dia sembahyang, dia banyak baca-baca ayat yang berkaitan dengan doa, rayuan, permohonan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur bima yunajihi bihi, hendaklah dia perhatikan apa yang dia munajatkan, dia doakan, dia rayu kepada Allah taala. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran, janganlah
menguatkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain bil Quran, ketika membaca Quran. Maknanya ketika baca Quran ini maknanya sama-sama makmum. Baca Fatihah ke apa ke. Kalau sembahyang yang jenis sirriyah, baca surah sekali kan, dibaca tu sampai kawan sebelah tu 4-5 orang dengar. Yang isu yang berlaku dalam hadis ni, Rasulullah duduk luar sembahyang pun bareng-bareng Rasulullah pun dengar. Kan ada sebahagian kita yang sembahyang ni, bila dia baca memang kuat. Dia suruh kita baca ni, dia suruh dengar diri sendiri je, bukan nak memperdengarkan kepada orang lain. Jadi bila orang lain juga dengar apa yang dia baca, apa jadi? Ganggulah. Kita dah sedang fokus, kita sedang tawajuh, sedang bagi tumpuan apa yang kita baca. Seseorang yang sembahyang begitulah keadaannya. Tiba-tiba diganggu oleh bacaan-bacaan orang di sebelah kiri kanan dia. Jadi dilarang. Wa haddatsani an Malik an Humaid al-Humaid at-Tawili an Anas bin Malik annahu qala, telah memberitahu kepada aku. Jadi kita sebut dah dulu Yahya bin Yahya. Maknanya anak murid kepada Imam Malik, daripada Humaid at-Tawil, daripada Anas bin Malik, dia berkata, Anas bin Malik sesungguhnya dia telah berkata, qumtu wara'a Abi Bakr wa Umar wa Uthmana. Aku telah, dia kata, berdiri di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Berdiri buat apa tu? Dia berdiri sembahyang kan? Berdiri sembahyang maknanya dia jadi apa? Dia jadi makmum. Fakulluhum kana, semua mereka itu adalah la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim idza iftataha as-salata. Abu Bakar, Umar dan juga siapa tadi? Osman. Ketiga-tiga khalifah ini dia tak baca bismillah. La yaftatihuna la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim idza iftataha as-salata, bila mereka membuka sembahyang. Maknanya selepas takbir tu, selepas baca doa iftitah, terus kepada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebahagian daripada ulama berpendapat, ulama sepakat mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran yang ada di dalam suratul Namli. Yang tu sepakat ulama. Kan kita baca dalam Quran, dalam suratul Namli, balik ni baca suratul Namli, ada ayat Quran yang menceritakan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah yang ada dalam surah suratul Namli itu, semua ulama kata itu ayat Quran. Itu sepakat kata itu ayat Quran. Adapun bismillah yang ada di dalam surah Fatihah, itu khilaf ulama. Itu adalah khilaf ulama, iaitu berlaku perbezaan daripada kalangan ulama. Dia kata golongan yang pertama, dia kata bismillah ini hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin. Pendapat pertama berhubung dengan bismillah ini, pandangan pertama kata dia adalah sebahagian daripada surah Fatihah. Bila sebahagian daripada surah Fatihah, bila baca Fatihah kena baca bismillah. Kalau dalam sembahyang pun kena baca bismillah. Tak baca bismillah batal sembahyang sebab tak cukup ayat. Ayat dia tak cukup, tak sempurna. Ini dia kata, dan juga dianggap bismillah itu ayat Quran pada setiap surah. Tadi sebahagian daripada Fatihah. Pendapat pertama ini juga berpendapat setiap surah itu dimulakan dengan bismillah, itu memang ayat Quran. Ini adalah merupakan mazhab Syafi'i rahimahullah. Ini mazhab kita. Yang kedua, laisat ayatan la minal Fatihah wala min syai'in min suwaril Quran wa huwa mazhabu Malik rahimahullah. Pendapat yang kedua kata dia bukan satu ayat daripada surah Fatihah, dan dia bukan mana-mana ayat di dalam surah-surah Al-Quran. Maknanya yang dalam surah Naml itu okey. Selain daripada suratul Namli, yang sebelum dibaca ada permulaan dia dengan bismillah kan? Kecuali permulaan surah Bara'ah.
Imam Malik kata setiap permulaan surah tu yang diletakkan bismillah bukan. Dia bukan sebahagian daripada surah, sebahagian daripada permulaan surah, dan dia bukan sebahagian daripada Fatihah. Ini mazhab Imam Malik. Pendapat yang ketiga dia kata dia adalah merupakan pendapat yang lengkap dan sempurna dalam Quran. Diturunkan bagi membezakan di antara satu surah dengan surah yang lain. Tetapi dia bukan merupakan ayat daripada Fatihah. Dia sekadar menceraikan antara satu surah dengan surah yang lain. Allah Ta'ala turun bismillah. Nak turun surah yang lain pula bismillah. Dimulakan dengan bismillah. Maknanya bismillah juga diturunkan oleh Allah sebelum diturunkan sesuatu surah. Tetapi dia bukan merupakan ayat daripada Fatihah. Ini pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Jadi dalil dia memang panjang lah kalau kita nak baca. Dalil mazhab Syafi'i itu apa dia, Maliki apa dia, Hanafi apa dia. Jadi secara kesimpulan, berhubung dengan masalah baca Fatihah ini, dia ada 3 pendapat. Ada pendapat yang baca, iaitu wajib baca. Iaitu wajib baca mazhab Syafi'i kita. Kalau tak baca Fatihah ni, tak baca bismillah, batal sembahyang kita. Pendapat yang kedua, dibaca juga dengan pelan, mazhab Hanafi. Tak dibaca dengan kuat. Dan juga mazhab Hambali. Macam orang Mekah kan, sebenarnya dia baca tu. Dia baca tapi kita tak dengar. Sebab tu Syekh Sudaisi, dia pernah datang ke negara kita beberapa tahun yang lalu. Lalu diberi penghormatan kepada dia sembahyang Jumaat. Setelah mula-mula disuruh baca khutbah, lepas tu orang suruh dia jadi imam, dia baca bismillah tapi pelan. Alhamdulillah baru dia kuat. Maknanya pendapat yang kedua ini dibaca tetapi pelan. Sunat pelan. Dalil-dalilnya cukup banyak lah. Kalau kita nak baca setiap satu pendapat dengan dalil sekali malam ni terlalu panjang. Pendapat yang ketiga kata tak baca langsung. Mazhab Imam Malik tak baca langsung. Maksudnya bila takbir selepas baca doa iftitah terus alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi mana-mana tempat pun kalau orang buat berbeza dengan kita, tak ada masalah lah. Dia 3 pendapat sini kan. Orang nak baca pun tak apa. Setengah ulama mentarjihkan baca. Setengah ulama mentarjihkan baca tu maknanya lebih baik. Dia kata yang pendapat itu lebih kuat. Ada pendapat yang kata baca pelan bismillah itu lebih baik. Maknanya bismillah baca juga, wajib baca tetapi kena pelan. Itu lebih baik, lebih afdal. Pendapat yang ketiga kata yang lebih baiknya tak baca langsung. Terpulanglah kepada kita. Kita nak pegang pendapat mana daripada ketiga-tiga pendapat ini. Bagi-bagi riwayat. Kalau ditanya Rasulullah buat macam mana, itu yang riwayat dapat 3 riwayat tadi. Jadi semua pakat-pakat cari bagaimana cara Rasulullah sembahyang. Walaupun di dalam hadis kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Daripada hadis tu, ulama sekarang ni macam-macam kitab dia buat. Syekh Nasruddin Albani pun buat, Hasan Saqah pun buat. Macam-macam ramai ulama tulis kitab bagaimana cara sembahyang Rasulullah. Sepatutnya bila pakat-pakat nak cari bagaimana cara Rasulullah sembahyang, nak ikut ketepatan, nak ikut betul-betul yang Rasulullah buat, tak bolehlah berlaku perbezaan. Ketiga-tiga kitab ni semua berbeza. Beza di sudut forok dia, cabang dia. Macam kita kata 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Semua ulama-ulama fiqh ni, termasuklah ulama hadis sendiri pun, semua nak ikut Rasulullah. Kadang-kadang orang musykil. Sebab apa bila sama-sama nak ikut Rasulullah jadi berbeza? Sebab mereka jumpa riwayat yang berbeza. Kadang-kadang riwayat yang imam ini jumpa, imam ni pun jumpa juga. Tapi kenapa imam yang kedua ni tak ikut pendapat imam lain? Dia kata mungkin hadis, bagi dia mungkin hadis dhaif. Atau mungkin maksud lagu lain. La yaqra'unya, sebahagian ulama kata tak baca, la yajharuna. Dia tidak kuat, bukan dia tidak baca. Ada pun sahabat-sahabat yang tak dengar tadi, bukan kerana tak baca, sebab dia baca pelan.
Itu takwilan. Kan ada riwayat kata tak dengar, ada yang baca kata tak baca. Tak baca itu sebenarnya dengan maksud, ada pendapat ulama kata dia baca dengan pelan. Bukan tak baca langsung. Ada yang kata kami tak dengar baca bismillah sebab dia duduk jauh. Padahalnya orang baca. Jadi bila kita tengok alasan-alasan dikemukakan oleh ulama ni, kita tak kelahilah masalah syabang, masalah porok ni. Siapa nak baca. Tak nak baca tu pulang. Nak baca pelan pun tak apa, kuat pun tak apa. Tak ada masalah. Bermakna tiga-tiga pendapat mana semua Rasulullah buat lah. Ketika dia baca bismillah, ketika dia bersir, ketika dia tak baca langsung. Jadi maknanya di situ berdasarkan kepada fahaman masing-masing. Dalam riwayat disebut macam tu. Tadi dia sebut tidak baca kan? Tidak baca di sini ada pendapat ada tak baca kuat, bukan tak baca langsung. Dia takwil. Tapi dalam masyarakat kita lah kan, kalau tak baca dia rasa macam ada kekurangan lah. Itu lah. Betul. Kalau semua dapat macam ni, tak makin muskilah kan. Kalau semua ada baca kitab, okey lah. Kalau seorang kita je, apa kita buat satu masyarakat lain, dia mesti tak setuju. Tak sah. Al-Fatihah, bismillah sebagian pada Fatihah. Tapi kadang-kadang dia kena buat juga benda yang pelik. Supaya orang tanya, kenapa buat macam ni? Jawapannya gini. Kita bagi alasan. Kalau tak pernah buat langsung kerana takut, susah hati, takut orang petikai, sampai bila-bila orang tak faham. Sebab tu Rasulullah kadang-kadang dia buat benda pelik. Allah Ta'ala ilham kepada Nabi supaya buat benda yang menjadi kontroversi. Bila orang riuh, dia jawab. Rasulullah berkahwin dengan Zainab, isteri kepada Zaid. Zaid itu maknanya anak angkat dia, bukan anak dia betul. Jadi orang faham masa tu, kena kahwin dengan bekas menantu dia. Bukan bekas menantu, tak ada kena-mengena. Bila bising, Allah Ta'ala turun ayat. Jadi kena macam tu rupanya. Nabi beberapa kali buat macam tu. Jadi kita nak mendidik masyarakat, kadang-kadang kita kena buat benda yang menyebabkan orang keliru, menyebabkan orang jadi muskil dan orang bising. Dia akan bising lah. Pas sembahyang tu dia sebut petikai gini-gini, kita dengar, kita cerita. Ataupun kita tak dengar masa tu orang beritahu, masa kita menyampaikan maklumat, kita ceritalah. Ini di antara cara untuk memberi penjelasan dan kefahaman kepada masyarakat. Kena buat huru-hara sekali-sekala. Biar orang bising. Tapi kita kena ada maklumat lah. Tetapi bagi kita, orang yang mengaji ni kena ada adab. Maksudnya kalau kita tak puas hati dengan orang, kita tanya. Jangan duk ngok-ngek kat belakang. Toh dia ada dalil. Kita yang tak ada dalil. Bahawa ni saya ada orang tanya. Dia report pejabat agama. Dia kata dulu ada seorang imam, dia kata. Sembahyang raya, dia tak buat khutbah. Sembahyang Jumaat, dia tak buat khutbah. Kerana sembahyang raya jatuh pada hari Jumaat. Saya report pejabat agama. Masa tu pengurusi majlis fatwa ada Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Dia cerita beberapa orang tokoh agama di negeri Perak ni dia buat laporan. Lepas tu tokoh agama tersebut kata sembahyang Jumaat tak sah sebab sembahyang Jumaat itu pas sembahyang diikuti dengan khutbah. Khutbah tu wajib. Menepati 2 rakaat. Sebab tu 2 rakaat sembahyang Zuhur kan, khutbah diganti dengan khutbah. Dia report, dia kata. Dia tengah duk cerita syok ni, duk semangat, dia kata macam mana tak tahu benda-benda yang mudah macam ni pun tak tahu. Lepas tu saya tengah-tengah dia semangat tu saya bangkang dia. Saya kata bukan kata tak buat khutbah, tak sembahyang Jumaat langsung pun boleh, saya kata. Sebab ada hadis. Dia tercengang. Sepatutnya saya sebut pakcik kat dia, pakcik tanya dulu orang tu ambil dalil di mana, jangan terus buat laporan. Ini sikap orang Melayu kita. Dia tak puas hati terus report. Dia tanya dulu. Orang untuk imam ni pula silap juga. Sepatutnya bila dia buat satu benda yang menyebabkan orang tak faham, timbul kontroversi, dia kena bagi penjelas. Dia jelaskan. Dia kata itu tak tengok saya tak sembahyang Jumaat lagi, dia kata. Baru saya tak buat khutbah. Sembahyang Jumaat masih sembahyang. Sepatutnya bila orang bising, dia buka kitab lah. Ini dalil dia. Ini hadis dia. Ini pendapat ulama. Itu cara. Jadi kalau dia tak buat macam tu, orang nampak sesat lah. Sebab orang kita, dia faham macam ni. Dia ikut akal. Sembahyang raya ni sunat, sembahyang Jumaat ni wajib. Maknanya sembahyang raya ni tak buat pun tak apa. Yang pentingnya sembahyang Jumaat. Dia Islam ni dia bukan berdasarkan kepada akal, dia berdasarkan kepada dalil, kepada nafs. Jadi maknanya ada pendapat ulama, pandangan ulama kalau dah sembahyang raya padan. Bukan kata tak sembahyang, tak khutbah, tak Jumaat pun tak apa. Nanti sampai bab dia kita cerita. Dah ada yang masih menganggap
Wajib. Sebab zaman Rasulullah tu dia bagi kelonggaran orang yang jauh daripada masjid. Itu satu pandangan. Bahkan ada yang pendapat kata sembahyang Zuhur pun tak wajib, sembahyang Asar je. Boleh buka di dalam fiqh sunnah. Boleh buka juga di dalam kitab Allamah Syauqani. Di dalam Nailul Autar. Tuan-tuan boleh buka juga di dalam beberapa kitab yang lain. Di dalam Majmu' Imam Nawawi. Di dalam Masailul Jumhur, berpuluh-puluh kitab cerita masalah ni tuan-tuan. Ada pendapat yang kata sembahyang Zuhur pun tak wajib. Sebab apa? Oh, ni masuk cerita lain lah ni. Sebab bila Jumaat ganti daripada Zuhur. Dia ganti daripada Zuhur. Nampak? Kalau Jumaat tak wajib kan? Sekali Zuhur tak wajib. Kalau hari-hari biasa, Jumaat ganti daripada Zuhur. Kalau pada hari itu sebab berlakunya hari raya Jumaat tak wajib, sekali Zuhur tak wajib. Ini satu pandangan. Kita tak nak beramal, tak ada masalah. Tetapi kalau orang kata orang beramal macam tu, jangan kita kata salah. Sebab di sana ada dalil yang kuat juga yang berpendapat begitu. Okey, kita masuk kepada perbincangan kita. Tak apa, insya-Allah sampai bab dia kita bahas lagi. Wa haddatsani an Malik an ammihi Abi Suhail bin Malik an abihi annahu qala kunna nasma'u qira'ata Umar bin Khattab 'inda dari Abi Jahmin bil Balad. Telah memberitahu kepada kami Yahya bin Yahya kata daripada Malik daripada bapa saudaranya iaitu Abi Suhaib bin Malik daripada ayahnya bahawasanya ayahnya berkata kunna nasma'u qira'ata Umar bin Khattab. Kami telah mendengar bacaan Umar ibn Khattab di sisi rumah Abi Jahmin yang berada di Balad. Balad ni salah sebuah tempat yang negeri kawasan Korea yang berada di Madinah. Di sini menunjukkan bahawa Sayyidina Umar bila dia baca, dia sembahyang yang melibatkan sembahyang-sembahyang jahar ini, dia baca kuat. Ketika dia sembahyang, dia jadi imam, dia baca kuat. Yang tadi tak boleh baca kuat tu siapa? Makmum. Mengganggu orang lain. Kalau imam tak apa, untuk memperdengarkan kepada orang di belakang dia ataupun makmum tentang bacaan dia memang disuruh dan hukum dia sunat. Maknanya yang sebagaimana yang kita belajar dalam fiqh itulah dua rakaat tu yang pertama tu kan disunatkan kita baca kuat Fatihah dengan surah sekali. Wa haddatsani an Malik an Nafi' anna Abdullah bin Umar kana idza fatahu syai'un min as-salati ma'al imam fima jahara fihi al-imamu bil qira'ah annahu idza sallama al-imamu qama Abdullah bin Umar faqara'a li nafsihi fima yaqdi wa jahara. Telah memberitahu kepada kami Yahya bin Yahya kata daripada Malik daripada Nafi' sesungguhnya Abdullah bin Umar apabila dia luputlah salah sesuatu daripada sembahyang, luput maknanya terlepas sebahagian daripada rakaat bersama dengan imam, yang mana imam itu membaca di dalam keadaan membaca jahar kuat dengan bacaan bahawasanya apabila imam telah memberi salam, Abdullah bin Umar dia baca pada diri dia sendiri fima yaqdi wa jahara, maka dia teruskan sembahyang dia dan dia baca kuat. Apa maksud? Macam dia tertinggal beberapa rakaat kedua umpamanya. Lepas tu disunatkan kita juga baca kuat walaupun imam dah bagi salam. Umpamanya tadi kita sembahyang Isya, kita sempat masuk rakaat yang keempat. Jahar tu. Ya? Dia yang keempat lah. Dia yang keempat, kita yang kedua. Lepas tu maknanya rakaat kita yang kedua tu kita disunatkan baca kuat. Sebab dia ikut masa tu, dia ikut kita. Hak imam tu dia selesai dah sembahyang, ada 4 rakaat. Maknanya kita dikira 2 rakaat. Maksudnya bagi kedudukan kita sendiri, kita disunatkan baca dengan jahar ataupun dengan kuat. Walaupun seorang. Baca pun kuat juga. Tapi jangan mengganggulah. Kuat di situ sekadar untuk dengar telinga kita je. Kalau nak kuat lagi, dia jadi imam boleh kuat. Sebab apa? Sebab bila dia jadi imam, yang lain disuruh wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maknanya imam itu disuruh baca kuat dan yang lain suruh dengar, perhati. Tetapi sama-sama makmum, dia untuk diri dia je. Okey. Hadis yang terakhir, wa haddatsani an Malik an Yazid bin Ruman
annahu qala kuntu usalli. Yazid bin Ruman kata, aku sembahyang di sisi Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Maknanya dia jadi makmum lah. Fayaghmizuni, lalu dia mengisyaratkan kepada aku, fa aftahu alaihi wa nahnu nusalli, dan aku membuka atasnya dan aku di dalam keadaan kami sembahyang. Membuka di sini maksudnya menegur ataupun menyambung bacaan imam. Nafi' ini bila dia tengah sembahyang dia terlupa. Bila terlupa dia jadi apa? Istilah kita jadi gelap, tak nampak. Kalau orang jenis hafal Quran, bila sampai tang ayat-ayat surah-surah ini tengah baca tu jadi lupa, jadi gelap, tak nampak apa. Jadi nak bagi buka balik kegelapan tu, orang lain tolong sambung. Itu dia panggil al-fathu. Buka bacaan dia, bagi ruang. Dia dah gelap tu, tak nampak apa dah. Dia tak nampak apa dah. Bila lupa ni tak nampak sungguh. Jadi orang yang sebelah tu tolong perbetul. Maka berdasarkan kepada riwayat ini yang dilakukan oleh tabi'in, kita boleh memperbetulkan bacaan imam. Kalau dia tersangkut, dia terlupa, kita tolong buka bagi dia, buka jalan. Dia tak lepas pergi dah. Sebahagian ulama kata makruh. Kalau seseorang yang baca Quran dia tak lepas pergi, tak ingat, dia suruh jangan duk pulun ayat tu. Dia suruh tukar ayat lain. Ataupun nak mikir-mikir lagi mana-mana ayat pun tak nampak, rokok lah. Kita ada sekali tak? Kami dia pergi satu tempat. Pergi sembahyang dengan Cikgu Masri baru-baru ni, dua minggu lepas ya. Tok Imam tu baca ayat panjang. Baca sangkut. Saya perbetulkan daripada belakang. Dia undur balik, salah lagi sampai situ. Perbetul lagi. Dua kali perbetul, tak lepas juga dia sambung ayat lain. Salah juga ayat tu. Kita perbetul lagi. Dia sambung, dia baca surah yang ketiga. Tak betul juga. Sepatutnya dia rokok je apabila tak ingat ni, jangan timbul masalah. Dia ulang banyak kali, tak lepas kita sambung, tak lepas lagi, dia rokok je sepatutnya. Ha? Ha? Dia ambil surah lazim sangkut juga. Masya Allah. Dia rokok je. Biasa baca Quran sangkut ni. Rasulullah pun pernah sangkut. Kalau kita tengok dalam hadis, itu biasa. Apatah lagi kita ni memang bukan jenis ingat pun. Jadi kalau betul sekali tak lepas, dia sambung surah lain tak lepas juga, rokok. Sebab itu pendapat sebahagian ulama kata, kalau imam tu tak lepas pergi, dia jangan terus. Kita makruh, kita tolong sambung. Tolong buka jalan kepada dia, makruh. Biarkan dia. Itu sebahagian pendapat. Pendapat yang pertama tadi kata kena. Boleh, dibolehkan, diharuskan. Yang berdiri lama tu nak nunggu ayat tu datang. Rokok. Dia tak lepas pergi juga, dia rokok. Sebab bila perbetul pun dia jadi, memang tak nampak apalah. Orang batu kurau kata gelap gelemat, dia kata. Tak nampak apa dah. Gelap gelemat lagi. Zulumat. Orang batu kurau ni dia cakap bahasa Arab. Bahasa harian ni bahasa zulumat. Gelap gelemat ni maknanya tak nampak apa. Zulumat Arab kata. Jadi rokoklah kalau tak ingat ni. Ada kalau yang pendapat yang ketiga, kita pula tengah sembahyang tadi, orang yang di luar sembahyang ni baca Quran tersangkut, kita perbetulkan batal sembahyang kita. Sebab kita tidak dituntut memperbetulkan orang di luar sembahyang. Ada kan? Dia ingat secara kebetulan orang tu baca-baca sangkut, dia perbetul, batal sembahyang. Ya? Jadi di sini disuruh sebab sama-sama sembahyang. Sebab itu ada di dalam kitab-kitab fiqh kita Syafi'i, orang nak masuk sembahyang kan dia tepuk kan ataupun sebut Allahu Akbar, dia kena takbir dulu. Sebab dipanggil ganggu orang dalam sembahyang. Dia tak sembahyang. Sebab tu kalau kita nak bagi tahu kita jadi makmum, orang tengah sembahyang tadi kan, kita nak berimamkan kepada dia. Kita takbir pertama dengan takbir yang kuat, Allahu Akbar. Cukup ah. Dia tahu dah kita jadi makmum, dia jadi imam. Sebab masa tu dia automatik, dia sunat, dia diniat berimam. Dia niat dia jadi imam. Ataupun Allahu Akbar, kita nak sentuh dia tu dalam keadaan kita dah takbir. Kau tidak haram. Sebab kita di luar sembahyang, dia panggil ganggu orang sembahyang. Wallahu a'lam.
tahajud kan. Tiba-tiba ada orang nak datang Ikut? jadi makmum. Tak apa. Sunat boleh ikut sembahyang sunat. Tidak, dia mungkin pada rasa dia kita sembahyang Zuhur. Jadi dia ikut sembahyang Zuhur. Macam mana? Sembahyang Zuhur pun sembahyang tengah malam. Tahajud. Subuh malam ni Zuhur. Saya tahajud pun. Dia tahajud lah. Sembahyang sunat lah. Itu tak itu nanti. Okey. Okey. Tak apa. Kita mula sembahyang tahajud nanti kan. Tu ada orang datang. Tiba ingat kita sembahyang Zuhur. Padahal kita sembahyang tahajud. Terus dah habis. Macam mana? Dia tak apa, dia bangun terus. Dalam Matal al-Badrain dan juga dalam fiqh Syafi'i, sembahyang yang boleh kita ikut yang sembahyang yang tidak berbeza dari sudut kafiat. Kafiat ni makna cara. Kita nak ikut sembahyang 5 waktu, nak ikut orang yang sembahyang gerhana. Tak boleh. Sebab sembahyang gerhana, dia kafiat berbeza. Dia satu rakaat, 2 rakaat, dua iktidal. Kafiat berbeza. Sembahyang jenazah, kafiat berbeza. Tak boleh. Kalau sembahyang yang sama-sama kafiat, maknanya di sudut rakaat sujud ada, walaupun berbeza rakaat, sah. Kita ikut. Yang tu boleh sah. Maknanya, kita dah bagi salam, dia bangun, ada 2 lagi. Saya sembahyang sunat, dia sembahyang wajib. Tahu. Betul lah soalan tu. Dia teruskan lah. Dia teruskan, kita dah bagi salam, dia tambah 2 rakaat lagi. Sebab dia sembahyang zuhur. Itu yang kita tanya sama dia kita ikut dia boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh? Kita main tu. Kita Boleh? Dia dia belum lagi. Boleh. Ha? Boleh? Dia sembahyang qasar. Okey. Qasar pun dia kafiat sama. Cuma berbeza sikit rakaat. Maknanya kalau dia dah bagi salam, kita bangun je. Sambung tambah. Kalau yang kasar ikut tamam. Tak boleh. Yang tu dia kena tamam juga. Kalau qasar nak ikut tamam, dia kena tamam juga. Kecuali dia niat farakah. Sebaik-baiknya dia tak buat macam tu, dia ikut tamam juga. Dia kena ikut imam lah, sebab imam 4. Kadang lepas tunggu orang. Tunggu Tentang takbir kan. Ada satu pendapat mengatakan seorang imam yang solat ni, ada imam dia, bila dia niat takbir tadi untuk bagi tahu yang makmum ni tukaran rukun kan, dia kata batal sembahyang. Jadi niat tadi niat takbir zikir saja niat. Mana tu? Dalam mazhab Syafi'i macam tu lah. Kalau imam salah, dia nak tegur, nak sebut subhanallah, dia niat zikir, bukan niat untuk memperbetulkan imam. Itu dalam mazhab Syafi'i memang batal lah. Tetapi dalam hadis tak sebut macam tu. At-tasbihu lirrijal, Nabi kata at-tasfiq bin nisa. Maknanya at-tasbihu lirrijal, maknanya tasbih untuk lelaki subhanallah. At-tasfiqu lin-nisa maknanya tepuk tangan bagi orang perempuan. Nak betul kalau dalam mazhab Syafi'i tak ada macam tu. Orang perempuan dia nak perbetul imam yang perempuan juga disebut. Macam tu. Sebenarnya itu dalam hadis tak ada juga, itu ijtihad. Sebab tu pandangan ulama ni kita boleh beramal dan boleh tak beramal. Sebab bukan ada hadis yang sebut macam tu. Soalan? Dia kita imamkan Allah Akbar dia. Kalau niat dia nak bagi tahu bahawa yang ni pertukaran rukun. Niat dia nak bagi tahu pertukaran rukun lah imam tadi ni. Bukan kata salah. Bukan masalah isu salah. Bukan. Okey. Jadi kalau dia niat dia nak bagi tahu makmum, batal lah tadi. Betul, dalam mazhab Syafi'i begitu. Dia takbir. Niat dia zikir Allahu Akbar tu zikir sama Allahu liman hamidah, dia nak zikir lah. Bukan nak bagi tahu kerana nak bagi tahu pada makmum. Betul tu, jawapan tu dah betul. Dalam hadis macam tu. Dalam hadis tak ada bab niat batal ni, tak ada. Dia ada dalam mazhab. Mazhab Syafi'i lah Ustaz. Mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam.